some people who will try to disturb you. Yes. Because you I have believe Christian, you have Muslim, you have Buddhist, you have Hindu, you have everything. Yes. And the whole world is fighting, and you live together with such tolerance and with an open heart, because you are sure of who you are. Like people, there are always nations who try to steer problems. So you are young people, you must fight Yes, we for your will. country. Tekanan hidup ada di mana-mana, kos sara hidup naik, kerja makin berat, masa makin sempit, tapi peliknya, rakyat Malaysia masih boleh senyum. Apa sebenarnya yang membuatkan mereka lebih tahan tekanan hidup? Dunia hari ini sedang keletihan, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi dari segi emosi dan mental. Di banyak negara maju, kesihatan mental menjadi krisis nasional, burnout menjadi budaya, kesunyian menjadi wabak senyap. Namun apabila orang luar melihat Malaysia, mereka sering perasan sesuatu yang berbeza. Masalah ada, tekanan wujud, tetapi kehidupan tidak runtuh sepenuhnya. Rakyat Malaysia mungkin mengeluh, tetapi jarang hilang kewarasan, jarang meletup, jarang tenggelam dalam putus asa berpanjangan. Soalannya bukan, adakah rakyat Malaysia tiada tekanan? Soalannya ialah, apa yang membuatkan mereka lebih tahan tekanan hidup? Satu budaya tak apa yang menenangkan, ungkapan tak apa sering disalah faham sebagai sikap sambil lewa. Hakikatnya, ia adalah mekanisme psikologi. Ia memberi ruang untuk bernafas, untuk menerima bahawa tidak semua perkara boleh dikawal. Dalam dunia yang obses dengan kesempurnaan, sikap ini menyelamatkan kesihatan mental. 2. Makanan sebagai terapi harian. Di Malaysia, makan bukan sekadar keperluan. Ia terapi, ia sosial, ia pelepas tekanan. Teh tarik, nasi lemak, makan lewat malam. Makanan menjadi alasan untuk berkumpul, berbual, dan melepaskan beban emosi. 3. Komuniti masih wujud. Di banyak negara, manusia semakin terasing. Di Malaysia, komuniti masih hidup, jiran masih bertegur, kedai mamak menjadi tempat meluar rasa. Hubungan sosial tidak sepenuhnya digital. Ini memberi sokongan emosi yang sangat penting ketika tekanan meningkat. 4. Tekanan hidup tidak ditanggung sendirian. Budaya keluarga di Malaysia masih kuat. Masalah dikongsi, beban dibahagi, keputusan jarang dibuat sendirian. Ini mengurangkan rasa kesunyian yang sering membunuh dari dalam. 5. Agama dan kepercayaan sebagai penstabil. Bagi ramai rakyat Malaysia, agama bukan sekadar ritual. Ia sumber ketenangan, tempat bersandar, ruang untuk berharap. Kepercayaan memberi makna ketika kehidupan terasa tidak adil. Sebab tu orang marah dengan kedai mamak, hampa tahu tak? Hampa tengok tu, dalam keadaan orang tak ada pun, hampa tengok, mereka punya pekerja berdiri macam tunggui kayu. Tak ada orang. Apalah hampa toleh kiri kanan, mereka berdiri macam tak ada bangku. Berdiri, tak duduk-duduk. Pasal apa orang mamak macam ni? Aku order mi goreng mamak, dia main hantar kat aku Maggi goreng mamak. Hang tengok, pedas. Tapi hang tengok, ni, pedas. Tapi hang tengok, dia ganti lain. Dia ganti lain. Lepas tu, hak yang tak makan tadi, mi goreng pedas tu, anak aku tak boleh makan tu. Hampa tahu dia buat apa dengan Maggi yang pedas tu? Dia bagi bungkui, bawa balik pula. Hampa tengok, apa yang aku nak cakap kat sini? Servis. Hampa stokong dah aku cakap. Kebanyakan orang, mereka suka pergi kedai mamak, tahu sebab apa? Sebab servis. Hampa setuju tak aku cakap? Sebab servis mereka tip-top. Betul tak betul? 6. Rakyat Malaysia tidak terlalu obses dengan status. Di Malaysia, nilai seseorang jarang diukur semata-mata melalui jawatan atau kekayaan. Orang masih dihormati kerana sikap, kerana kebaikan, kerana kemanusiaan. Ini mengurangkan tekanan untuk sentiasa kelihatan berjaya. 7. Humor sebagai benteng pertahanan. Rakyat Malaysia terkenal dengan kemampuan ketawa dalam situasi sukar, meme, jenaka, sindiran lembut. Humor menjadi cara untuk menghadapi realiti pahit tanpa tenggelam dalam keputusasaan. 8. Kehidupan tidak terlalu formal. Interaksi sosial di Malaysia tidak terlalu kaku. Orang boleh berbual dengan santai, boleh bergurau, boleh menjadi diri sendiri. Ini melegakan tekanan emosi yang datang dari kepura-puraan sosial. 9. Rakyat Malaysia cepat menyesuaikan diri. Sejarah membentuk mentaliti rakyat yang fleksibel. Krisis datang dan pergi. Masalah silih berganti. Rakyat belajar untuk menyesuaikan diri, bukan melawan secara membuta tuli. 10. Konsep cukup dalam kehidupan. Rakyat Malaysia memahami satu perkara penting. Hidup tidak perlu sempurna untuk bermakna.
cukup makan, cukup rehat, cukup ada orang di sisi. Dalam dunia yang sentiasa menuntut lebih, konsep cukup menjadi pelindung mental yang kuat. Rakyat Malaysia bukan kebal tekanan, tetapi mereka mempunyai cara tersendiri untuk bertahan, bukan dengan menafikan masalah, tetapi dengan hidup bersama realiti. Soalan terakhir bukan, kenapa rakyat Malaysia lebih tahan tekanan? Soalan yang lebih penting ialah, adakah dunia mula sedar bahawa ketahanan mental bukan datang daripada kemewahan, tetapi daripada hubungan, makna, dan penerimaan hidup? Kerana kadang-kadang, yang membuat kita kuat, bukan apa yang kita miliki, tetapi cara kita menghadapi hidup. I love Malaysia because the people are so welcoming. Like, seriously, like, they will not let you be lost in the street. You ask for directions, they will do anything to help you. Even if they see you kind of like, yo, what? They'll be like, hey, you're trying to go to KLCC? Oh, just take that bus right there. You know, they'll just jump in. Like, the people were so welcoming. I didn't know what to expect out of Malaysia. Seriously, like, I had no expectations at all when coming to Malaysia. I kind of thought it was going to be a little lower than what I thought, but it totally wasn't. Like, the buildings were big and tall. It was a big city. The roads were developed. I mean, like, wow, it's the people for me, seriously, guys. Like, I felt invisible in Malaysia. Seriously, like, I was so worried about going outside and looking different, you know, my skin, just crazy stuff. I was worried about the laws, the rules, because I had no idea what the rules and laws were. And I went out early one morning, like 6 or 7 in the morning, just to take a walk, because I like to take walks. And I was so excited to be, you know, in Malaysia, in Southeast Asia. It was such a big shocker for me. And I'm telling you, people were so accepting of me. Like, I was invisible, you know, but at the same time, I wasn't alone. I didn't feel alone there at all. And yeah, Malaysia is just, I mean, the people are so, so welcoming, for real. I've been places and people aren't so welcoming, and they might not help you with things. They don't care if you're lost. They might be like, oh, leave me alone. You know, I'm from America. That could very easily happen in America. But Malaysia, I mean, the food is so amazing. Oh my God, I could just eat. But I'm going to continue this video. I don't want to make it too long. I'm going to put it on my YouTube. But I hope this is kind of answering the questions.